Betul-betul percubaan sahabat saya Kubang Krian untuk mengambil bahagian tadi dalam usul khas. Ini kali ini mendarat sungguh betul. Isu Singapura dan kemenangan mereka dalam Pulau Batu Putih. Tuan Speaker, saya dapat merasakan prihatin itu. Kerana di negara kita ni banyak wilayah ataupun pulau yang menjadi isu tuntutan bertindih. Pulau Ambalat misalnya, kita dengan Indonesia. Kepulauan Spratly, Pulau Layang-Layang, bahkan Sabah itu sendiri, kita masih berdepan dengan tuntutan Filipina yang tak pernah menggugurkan tuntutan. Saya fikir atas alasan-alasan itulah Parlimenlah tempat yang paling baik untuk kita memberikan ruang waktu, membahaskan, dengan harapan bahawa kita boleh mengambil pengajaran seperti yang disebut oleh Tuan Tan Sri yang dipertua pada awal tadi. Prihatin kita, Tuan Dipertua, adalah kerana sayangnya kita kepada negara ini. Di mana bunyi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Sebab itu, perkara ini perkara yang besar. Apakah kerana tidak kompetennya tim kita ketika memberikan penghujahan? Ini juga perkara yang harus diteliti. Sebab mereka juga bukanlah manusia yang sempurna. Boleh jadi ada yang terlepas pandang. Apakah kita telah mengembeling tenaga yang terbaik atau the best brain among us sebelum membuat persiapan? Hanya Dewan ini yang boleh memberikan platform untuk kita membahaskannya supaya kita tidak lagi kehilangan banyak wilayah-wilayah yang lain. Tuan Dipertua, saya mohon mengakhiri. Ya. Cukuplah Yang Amat. Dan yang aku senang. Ya. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa antara kelemahan yang timbul dalam isu kes di Batu Putih ini ialah kerana kegagalan kerajaan untuk membawa peguam terkenal negara kita itu Lingam? Saya pun terlepas pandang bangkali. Kalau bawa Lingam, dia boleh beli semua hakim tu. Dan itu boleh memberi jaminan kita menang bangkali. Betul tak?